kontrol tu kita buat dia, kita yang adjust. Kita yang adjust sampai sedap barulah jadi. Selagi tak sedap, kita adjust. Jangan kata, tak apa, okey lah ni kot. Jangan. Okey, kita puas hati dulu. Okay, bila kita puas hati pun kita hantar keluar. Kalau kat lidah kita pun tak kena, apatah lagi lidah orang. Betul tak? This. Nice. Semua main bunga to be safe. Kan nak selamat semua main bunga. Kalau tak letak bunga, buruk ke? Tak, semestinya. Sayur rasa sayur lah. Nice. Saya suka ni dressing. Awak punya? Nice. Saya suka masak jadi menjadi sayur rasa sayur lah. Balik ni research. Apa benda salad niswas? Apa benda salad niswas? Bila dia mula-mula dicipta, oleh siapa? Adakah niswas tu ada nama raja ataupun nama Syekh yang buat tu? Apa history dia? Apa komponen yang wajib ada untuk sesuatu salad tu dipanggil salad niswas? Itu kita kena ada ilmu, kita kena ada tahu. Research, ya. This. Dia susun ni. Macam susun kapet, VIP datang ke pengantin nak berjalan. Saya rasa ni, ya. Tak cukup rasa. Apa punya? Awak punya? Rasa pada saya lah sikit lagi kot. Dia tak sikit lagi. Dia belum sampai. Agaknya nak tambah apa tu, chef nak bagi betul. Garam sikit. Garam sikit. Saya rasa lah masam dah okey dah. Tapi kan lidah masing-masing. Ada orang tu cukup dah, pada orang tu tak cukup lagi. Overall still lah. Cuma kalau awak buat macam ini, dia jadi macam plating pertandingan masak budak-budak tadika. Betul tak? Jadi macam mana kita nak pandai plating? Memang kita tak pandai sangat kan? Mana kita nak dapat idea? Kita tiru orang dulu. Masa mula-mula ni, tiru dulu tak apa. Tak salah tiru. Kena awak fresh. Kan awak tak pandai lagi. Tiru lama-lama, awak develop awak punya own style. Tetapi in plating, dia kena ada teknik dia, dia kena ada dia punya principles. Prinsip-prinsip nak buat plating tu, apa yang kena ada? Ni duduk kat mana, ni duduk kat mana. Bila awak tahu, maknanya bila awak ada ilmu dia tu, baru awak nak godekkan suka hati. Kan? Alright. Terima kasih. Sekejap aku try. Bega. Haus dah. Rojak buah ke? Potong rojak buah ke? Mentang-mentang timun Jepun murah dekat Tesco. Color tak menarik dia punya dressing. Color ni okey lah juga. Ni macam pucat ke kuning, apa kunyit ke? Okay. Lepas tu sayur ni nampak balas. Ambil koyak, tempek je situ. Jangan buat Siti di alam fantasi dalam ni. Okay. Buat plating. Tapi tak apa. Baru try, nanti kita cuba. Kita cuba tengok siapa punya. Awak punya. Kita cuba dapatkan idea. Awak nama apa? Aidil? Akil. Awak baca doa itu ya. Pandai baca doa ni Akil ni. Sekolah agama Tafiz ke dulu? Padan pun. Kena masin ke dik? Masa dia suruh cedok ke sudu, ada dah sopek-sopeknya. Siapa punya? Kenapa ni potong telur pun ni? Apa mamas telur ni? Okey. Bismillah. Hampir dua. Ni haramkan. Ini zaman tahun 1920-an. Orang buat ni. Sekarang orang dah lupa dah benda dia. Orang tak buat dah. Dah obsolete dah. Bunga-bunga tomato yang sangkut udang untuk makan dalam pengantin tu kan? Tak payah buat dah. Okey, tak mau. Buat mesti lain pula. Jangan lama. Ini dulu 80-an, 90-an dia. Sekarang kita dah 2026 kan? Tak mau. Alright? Good job. Good attempt lah, good try. Asam, nice. Okey. Oh ni. Ni apa benda pula ni? Ni, apakah? Tak tahu. Okey. Apa fungsi salad dressing? Kita panggil salad dressing atau salad sauce? Dressing. Apa beza dressing dengan sauce? Apa beza dressing dengan sauce? Dressing is to dress. Sama je, tapi untuk salad kita tak panggil salad sauce. Fungsinya sama. Ya, salad dressing
dengan sos untuk makanan lain. Untuk makanan lain main course ke apa, kita panggil sos. Kan? Untuk salad, tak tahu special nama ni dia bagi nama dressing. To dress the salad. Fungsi utama ialah untuk complement rasa. Kan, untuk complement. Bukan untuk mask ataupun untuk tutup rasa asli veggie. Tak. Untuk asli salad tak. To complement, bukan untuk mask. Jadi, salad dressing tak boleh too overpowering. Biasa salad dressing, dia akan ada elemen masam. Pasal apa? Spicy sikit? Balance tak. Salad dressing biasanya ada elemen acid. Acidic punya elemen boleh dapat daripada vinegar ataupun lemon juice ataupun lime juice ataupun in this case lemon juice dengan tomato kecap. Kenapa salad dressing biasanya yang kita serve di masa appetizer, kenapa dia kena ada elemen masam? Ha? Pecah liur orang Melayu panggil. Nak pecah liur, nak get ready, nak whet to appetite. Supaya you ada more appetite nak makan lagi untuk main course. Betul? Ha. Tapi ada same time juga, tak, dia punya portion size tak boleh banyak. Kalau banyak kenyang, orang tak nak makan main course dah. Kalau kita buat restoran business, kita order, kita jual a la carte, rugi lah. Orang makan salad dah kenyang, tak order main course dah kenyang dah. Ataupun cancel lah order main course kenyang. That's why portion size dia kena ngam-ngam cantik. Tapi salad pun ada portion size sebagai main course. Ada. Portion dia lebih besar. Sebab orang tu makan tu je. Tak ada main course dah. Ya? Yeah? Elemen masam untuk stimulate the glands. Untuk stimulate orang kata deria ni. Supaya orang kata pecah liur. Nak makan lagi. Okey. Ni dah. Penyam. Ngam. Tapi kalau kita biar, kita tak buat ice shop tu, dia akan continue masak. Jadi overcook lah. Contoh macam ni lah. Tak pernah saya tengok lebam macam ni. Telur dia sampai naik biru. Biru telur budak ni. Tak apalah, kan kecil hati. Dah rasa macam dia menanguk dah sikit. Tu tak cuma rasa. Ambil telur awak. Ambil telur awak. Amboi pegang lah. Betul tak macam lah. Dia macam gigi getah tak betul? Itu BL protein. Protein yang BL, kalau awak overcook, dia akan jadi